Hai, Assalamualaikum. Okey. Saya Zul daripada Bleeding Workshop. Okey, hari ni kita nak kita nak buat bleeding. Sebab klien bagi tahu sini dia ada leaking kat sini. Selalu jadi hose macam ni yang jenis screw ni dia selalu longgar. Dia selalu longgar. Kalau boleh beli yang mahal sikit lah. Mahal sikit tu maksudnya dia dah clamp. Dia dah clamp fix. Jadi benda ni tak boleh bocor. Selalu kita buat macam ni sebab kita nak adjust senang. Selalu kalau beli yang clamp macam tu, dia kadang-kadang tu susah nak adjust lah. Itu je. Yang lain ni kena settle lah ni. Bleeding sekejap je. Tak ada masalah sangat pun. Yang lain tak ada masalah. Apa nama ni? Yang jenis macam ni kita boleh adjust macam-macam position kita nak. Ni nak pusing sini ke, ni boleh pusing-pusing. Jadi lepas dah buat tu kena ketatkan. Tapi nak cara pasang ni kena betul lah. Maksudnya atas kena ikat dulu, lepas tu baru dapatkan position bawah. Kalau kita buat terus masuk, lepas tu terus ikat, dia jadi problem macam ni, dia jadi leaking. Dia bergegar-gegar, dia pusing balik nak ni. Jadi dia kena adjust dulu. Ni last lah selalu. Selalu problem dia akan leaking je lah sini. Tapi tak ada masalah apa, cuma bahaya untuk rider je lah. Tiba-tiba brake kosong, dah berlanggar. Nampak? Ada kesan langgar. Tak ada brake, dah parking. Tak ada brake. Masa dah parking, kita alamak brake tak ada. Langgar bawa seorang. Tak apa. Itu nanti boleh polis. Alright, itu saja. Terima.